Tim Takar, apa perasaan? Saya sebagai orang Melayu, saya ada rasa dengki lah. Sekolah tak? Assalamualaikum dan selamat datang fans Lobak Merah yang setia daripada dulu sampai sekarang. So hari ni kita orang ada special video untuk korang. Kenapa? Kenapa Izwan? Tak payah cakap. Kenapa? Sebab hari ni adalah pilot episode kita orang, first episode kepada series baru kita orang, iaitu Sekolah Tak. Tak, salah. Salah. Sekolah tak? Kalau nak start series yang baru, kita tak boleh lah nak buat biasa-biasa. Kita ajak geng yang sangat-sangat famous. Takar! Hai guys. Hello guys. Kalau fan Lobak Merah setia, fan kita orang curang tak tersengaja. Oh! Jangan kata semangat gitu kan. Okey, alhamdulillah saya pun rasa bangga lah. Tapi yang tak bangga berdiri sebelah dia. Tak orang lain ke? Aduh. Tapi macam pernah tengok kan kau abang ni kat Lobak Merah juga itu masuk quiz eh? Betul. Masuk quiz. Antara yang banyak dibahan lah. Di bahan lah. Disclaimer, kita memang muka macam bodoh. Jadi Sama-sama dia pun kan. Kadang kita orang pandai, kita orang tak jujur Lobak Merah. Okay, so basically series ni adalah untuk educate, entertain dengan melalui macam soalan-soalan maybe contohnya daripada sekolah rendah, daripada exam. So kita imbas balik. Kita flashback kepada zaman-zaman kita belajar dulu. sekolah rendah kan. Sekolah rendah. Sebab saya tak sekolah tu. Dia dibesarkan di isu negara. Saya banyak berkawan dengan haiwan. Faham. Untuk membuatkan kita punya game hari ni lebih interesting lah. Kita lebih interesting So kita ada surprise. Bukan surprise, tapi kita ada cash prize. First time. Welcome to the first episode of Kau Sekolah Tak. Okay, baca. Okay, soalan first. Okay. Nampak? Soalannya berbunyi. Seorang kosong. Bukan seorang kosong, seorang blank. Ternama sedang bermain golf sambil berbincang tentang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. Okay, itu soalan je. Pilihan jawapan adalah belum. A. Siarawan. B. Usahawan. C. Peragawan. Ataupun D. Olahragawan. Wah, Izwan Usahawan. Usahawan Betul Lock A, B? Betul, lock. Saya pantang yang hari. Tapi tak setuju. Tak setuju Saya pantang yang bunyi-bunyi one belakang. Jawapannya adalah betul. B. Usahawan. 1-0. RM10 untuk tim Lobak Merah. Tim Takar, apa perasaan? Saya sebagai orang Melayu, saya ada rasa dengki lah. Okay. First round settle. Second round. Tapi Kami ada special. ada session. Karen Ifik Takar. Dia pernah menjadi guru besar di sekolah haiwan. Okay, soalan nombor 2 berbunyi. Haris mencurigai apa-apa juga yang telah dilakukan oleh Syafiq terhadapnya selama ni. Perkataan berlawan bagi mencurigai. Sabar. Tak kelar. Aku dah mencurigai. Perkataan berlawan bagi mencurigai. Ialah A. Mengesahkan. B. Mempercayai. C. Mengiyakan. Dan D. Mengharapkan. Tolonglah. Jawab. Siapa dulu? Izan. Mempercayai. B C. B. Betul ke? Betul. Okay.
Bantah. Sebab jawapan dia sama yang kau nak pilih ni. Oh, okey. Kalau dia buat seri, dia buat seri. Ni Okay. macam lambat sikit dia sama tadi. Okey, kita tukar. Tegak. Sebab yang ni hang sikit kan. Okey, aku jangan buat merah ni buat apa. Okey, jawapannya adalah betul. B, mempercayai. RM20 dalam akaun Lobak Merah pada masa yang sekarang. Soalannya berbunyi, Encik Muhammad Fuad. Fuad. Gitu. Ada filosofi. Tak ada. Fuad. Fuad. Right. Guru besar di Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya. Okey. Kota Okay. Jaya. Kau ada Kat mana? Kota Jaya. Kota Jaya. Taman Kota Jaya Cik boleh. Blank. Ha? Tempat kosong. Oh. Okey. Mula bertugas di sekolah itu sejak 2 tahun yang lalu. Okey. Itu soalan dia. Okey. Apa jawapan dia? Kena baca. Ingatkan soalan subjektif. Boleh tulis sendiri. Siapa suruh hang buat kat sini? Jawapan A, dia. Jawapan B, baginda. Jawapan C, beliau. Okey. Jawapan D, kalian. Akal dulu. Betul. Loceng yang problem. Loceng yang problem punya. Mendengar soalan saya sudah tahu jawapannya saudara. Jawapannya C, beliau. Yakin? Beliau seorang guru besar. Dia soalan besar. Benar sekali. Ya. Yakin? Yakin? 100%. Benar sejalan. Memang. Yakin dengan jawapan? Yakin. Jawapan dia adalah C. Betul. Beliau. Yes. Aku dah tak Belum. Satu. Pokok rambutan gading di dusun Pakcik Abu. Pakcik Abu pula kali ni. Okey. Pakcik Abu Blank. Okey. Hingga mencecah tanah kerana buahnya yang sungguh lebat. Okey. Pilihan jawapan dia adalah A. Meluyut. Sabar. Bukan. Tahu takkan ada kat sini tapi jangan gelak lagi. Tahu. Okey. A. Meluyut. B. Melabuh. Okey. C. Merimbun. Okey. D. Merendang. Tintakan. Merendang. Ada nak bincang dulu? Aku pula C. Nak bincang dulu? Aku C. Merendang. Aku C. Sabar. Okey, sebelum just nak explain, kalau salah, tim ni dapat chance nak jawab. Okey. Jawapan yang diberi oleh Tintakal adalah C. Merimbun. Jawapan dia adalah salah. Oh, salah. Salah. Okey. Memandangkan salah. akan tak rendang sama buah tau. Rendang tu adalah rendang. Tapi dia macam kita ke bawah sebab buah dia terlalu lepas. Buah dia kat bawah. Buah kat bawah tu terlalu lepas. Tidak. Tak, ni A. Pasti meluyut. Jawapan yang diberi oleh tim Lobak Merah A. Meluyut dan jawapannya adalah betul. Meluyut. Sebenarnya buat dah jawab betul dah. Soalan nombor 5 berbunyi, kapal yang berlabuh di pelabuhan itu membawa muatan yang diimport dari luar negara. Okay. Pilih perkataan sinonim bagi berlabuh. Oh, ini aku tahu ni. Tahu dia nak agak betul kan? Okey. Sinonim. A. Sinonim. A. Berlayar. Okey. A. Berlayar. B. Berhenti. C. Beralih. D. Bergerak. Jawab. Terkejut. Tengah tengok sana ni. Terkejut. Kau jawab. Aku nak tanya jawab. Aku tahu jawapan ni. Oh, dia bagi jawab. Betul. Aku belum. Jawapan kau A. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Berlayar. Berlayar. Okey, saya nak bagi tahu yang A tu adalah Salah. salah. Jawab apa ni? Jawab betul. Jawab. Bukan berlayar. Bukan berlayar. Bukan berlayar. So Lobak Merah boleh ada peluang nak jawab Aku rasa kalau nak jawab. Rasa berhenti.
Berhenti. Min, setuju ke berhenti? Ikut je. Saya berhenti. Tak, selalunya kau bising kau. Selalunya kau banyak bercakap. Hari ni kau diam. Teruk dah. Video peribahasa kecam. Stop. Berhenti, saya ingin Berhenti. Let's go, Izan. Jawapan dia adalah betul. B. Berhenti adalah jawapan dia. RM40. Dia RM40. tu senyap. Ayah blank box tadi. Pihak polis dengan kadar segera setelah melihat kejadian rompakan di sebuah kedai emas. Pilihan jawapan dia adalah menelefon A, melaporkan B, memanggil C, memberitahu D. Boleh tak aku boleh jawab? Boleh lah. Silakan. A telefon kan? A menelefon. Okey, aku tulis A. Alah. A ke? Sebab kalau B dia melaporkan kepada. Melaporkan tak kena. Dia melapor. Kata kena. Kan? Dia jadi melapor. Melaporkan dia betul. So macam mana? A Okey. Lock kunci. Lock, saya kunci. Kunci A, jawapan yang diberi oleh lubang merah adalah betul. A menelefon. Telefon, betul. Aku nampak dia call tu. Aku call sekarang. Soalan seterusnya, soalan nombor 7. Sabar. Oh belum tanya ni. Belum lagi. Soalan dia berbunyi, sebentar lagi Okey. blank akan berangkat ke Balairung Seri untuk majlis bersama rakyat Okey. titah Sultan Alauddin Shah kepada Laksmana. Ini boleh Wan. Okey. Bukan tipu sejarah. So ini macam bahasa istana sikit lah. Istana sikit Sejarah dah ada sekolah. Jawapan A adalah Dulu gajah tempatan. beta janji. Beta lah beta. Okey. Betul. Jawapan B adalah patih. C adalah hamba. Okey. D adalah tuanku. Takal? Tuanku. Yakin? Ya, okey. Kita. Apa soalan Dia dia? sendiri. Oh, kepada last. Ha. Maksudnya dia cakap dia yang akan bergerak ke Balai Rosri. Betul lah. Betul lah. Betul. Laksmana. So tukar? Betul lah. A. Betul. Betul, takal. A. Beta. RM20. 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 20 ke 50. Jauhnya. Soalan nombor 8 berbunyi, Albert Lee, tak tahu siapa dia, belajar dengan blank supaya dia boleh memperoleh kecemerlangan dalam ujian penilaian sekolah rendah pada tahun ini. Jawapan A adalah tekun, Okey. B adalah cakna, Okey. C Dia kata adalah B adalah? cakna. Cakna. Okey. Nak cak yes. Sorry lah, British. Okey. C adalah Brunas. Benar. Bernas. 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 D adalah hikmah. Ui. Jangan takal. Tekun. A ya? Betul. Betul, jawapannya adalah tekun. Salah. Aku tak ada jawapan ni belajar dengan you. Soalan dia berbunyi, jasa Okey. blank yang memperjuangkan tanah air wajar disanjungi dan dihargai. Okey. Okey. A adalah olahragawan, Okey. B adalah cendekiawan, Okey. C adalah negarawan, Okey. D adalah ilmuwan. Sama. Kosong. Kosong. Jalan. Kosong. Okey, takkan menang. Kali tengok je lah. Kali tengok je lah, Min. C, negarawan adalah betul. 50-40. Takkan ada chance untuk serikan skor Okey. ataupun lubang merah boleh menghancurkan impian-impian Takal Oh, pada hari ini. tolong Wan Okey. Tolong buat. Maruah takkan ni. Okey. Soalan last berbunyi. Okey. Menelefon. Bukan. Dah lepas. Tadi dah lepas. Hafiz. Soalan dia berbunyi, 2 orang pencuri Okey. itu diberkas oleh polis kerana kosong Jangan mencuri nak. telah meragut beg tangan seorang wanita. Oh, okey. Pilihan jawapannya adalah A, dia, Ha? B, beliau, Ha? C, mereka, Okey. D, baginda. Kau pula kosong. 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 Yes. Mereka ke? Ha. Mereka. Ha. Yakin? Yakin.
Tak payah Dua orang kan dia kata? Ha. Dua orang. Dua orang Jangan kami. Jawapan dia adalah nampaknya takkan akan balik dengan RM40 sahaja. Sebab betul. Jawapan dia adalah America Seal. Tak, dekat, tapi dekat. 40 kan apa dekat. Tapi ada beza. Okey lah, RM10 lah. Takut main kat bawah. Tak boleh main bawah betul. Kita bawa mati kau buat. Soalan ni begini. Alright, itu sahaja episod pilot kita pada hari ini. Terima kasih kepada geng-geng Matakan. Terima kasih Sumoro. Best. Kami kalah tapi bermaruah. Menang kalah tak kisah. Kan kau hantar invoice pun. Tak, lagi pun tak perasan. Producer yang minum bia lepas tu. Okey, tapi tak apa. InsyaAllah yang takkan boleh lagi datang. Mantap. Masa depan boleh. Dan jangan cakap gombak je. Belajar lah. Menang kalah ada pertandingan. Betul. Okey je. Ibu lah. Lubang merah menjemput kami lah. Terima kasih. Apa pun guys, jangan serius sangat. Gurau. Kita santai kurang. Kita orang tidaklah sebodoh itu. Itu buat ni je yang menghibur kan je. Ingat, hidup jangan stres, enjoy. Jangan lupa follow kami di sosial media. Betul. Jangan lupa follow kami di TikTok. Saya Ocong Takal. Saya Amy Takal. Saya Wan Donek. Dan saya Ifik Takal. Dan kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Video raya senang je jago. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kami di semua platform media sosial kami. Apa tak lagi kalau bukan di Lobak Merah. Mana ni?